Diorang cakap BYD tiba-tiba stop tengah jalan tu. Sekarang kita pula kena. Oh, ni lah dia yang bila dia keluar software version. Sekarang ni tengah tersadai, keadaan panas. Oh, dia memang mati lah. Kalau siapa yang belum subscribe, subscribe dulu. Kan ada yang case yang tiba-tiba kereta berhenti tengah jalan tu. I think maybe because of there's a software upgrade, and masa time tengah driving ada tekan upgrade. So I was like, oh, and then because I saw and I read, dia kata okay, in the upgrade process, the vehicle will not be able to drive except for locking and unlocking. So macam, oh, okay, maybe this might be the reason. So kalau kita tekan upgrade, it's gonna be like terus tutup tau. So we have to be in like P, and then lepas tu the hood is closed, blah 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 blah. Okay, so right now I need to drive, so jangan tekan upgrade lagi. Good to know, good to know. I tak akan tekan lagi because I need to drive. Nanti baru kita akan schedule masa time kita parking, masa kita tak nak drive lah. Okay, so kita nak tekan software upgrade yang banyak case yang tiba-tiba sampai berhenti tu. So jom kita nak test. Risau. Tekan situ. Okay, software version upgrade. Let's try. Tips, the vehicle status does not meet the upgrade. Oh, dia tak bagi kita buat sebab kita masih dalam keadaan D. So kita kena buat P. Okay, upgrade. Okay. Sebenarnya saya kalau orang yang sangkut dia. Oh, dia kita mati lah. jalan. Allah. Oh, dia memang mati lah. Kereta off, completely off. Aircon semua tak function. Oh, memang dia mati terus. Oh, dia memang mati terus on the spot. Kalau kita buat P, dia on the spot pump terus macam tu. So kalau you tengah driving and you macam tengah dekat traffic light, and dia terus you buat upgrade, dia memang akan off. You janganlah buat macam ni dekat traffic light. It's really hot. Kalau dekat sini kan jangan upgrade masa time dekat traffic light sebab dia akan confirm mati. Sebelum tu dia akan pop up je. Betul. And the thing is, bila dia pop up macam tu, dia akan so annoyingly dia pop up. Kita off kereta ke apa ke, dia still akan muncul tau. Wait, sabar. Dia tengah doing something. Memang tak di start lah. Oh, dia tengah install, memang tak di start. Oh, patutlah ramai orang panik. Kemungkinan kita tak boleh mati tengah jalan tu, mungkin dia sebabkan yang ni, kita tak tahu kan. Okay, but I have a feeling it could be this, because now kita memang tak di start. Agaknya berapa lama? Anak pun dah hungry. Okay, anak hungry. Orang hungry. Cuma bezanya kita orang bukan kat tengah jalan lah. Kita orang basically tengah parking, and kita orang dah agak dah benda ni mungkin akan jadi. Sekarang ni tengah tersadai keadaan kereta dengan keadaan panas. Ingat kan nak upgrade sekejap, rupanya lama. Contohnya kat upgrade dia tulis parking pergi makan dulu ke. Ni tak mention tu cukup. Sekarang kita kena sidai, literally 23 minit dah 10 minit Coffee Bean dekat kat situ, so kita boleh jalan kaki Coffee Bean. Oh, panas tu. Kalau nak buat benda ni kan, korang jangan dalam kereta lah. Sebab sekarang kita nak tunggu dah habis sistem update ni. Tak berapa lama. Saya bawa kipas. Saya kat belakang. Kalau lock and unlock boleh lah kan. Kata during the IVI system upgrading, some functions of the IVI system cannot be used. Do not drive the vehicle, otherwise BYD will not bear any legal liability for all consequences. Function that cannot be used include but are not limited to reversing camera, cloud service, e-call, etc. Oh, I don't need that. 7% baru ke? Baru 7%. Oh my god. If anything happen, kita orang park dekat dengan yang BYD tu. So kalau kena apa-apa ke, kita orang just straight away jalan kaki ke sana je. Kita puteri lilin. Kita panas. Kita perlukan kipas. Kenapa saya bawa satu kipas je hari ni? Selalunya saya bawa banyak kan. Oh, masih 43%. Okay, anak sudah mencerit. Macam ni pun boleh lah. So kita lari ke Krispy Kreme. Kan panas sangat. So ke satu kedai kita kena order. Kalau kita nak pinjam aircon diorang and tak order kan. So kita order lah Krispy Kreme. I pun tak tahu apa yang sedap. Jarang makan Krispy Kreme. So very nice Krispy Kreme. Cantik kat dalam ni. Ada strawberry, something I don't know what, and kek batik. Oh, dah siap. Okay, husband cakap dah siap dah. Sekejap je lah. Tak sempat pun nak betul-betul enjoy makan dekat Krispy Kreme. Dia cakap dah settle lah. Okay, fine. I was just being a drama queen. Tak tahan kepanasan. It's not that long, apparently. Itulah perempuan kan. Hello. Okay dah?
Oh, taklah lama sangat. Lama kah? Saya tak sempat nak enjoy my donuts. Masuk. Oh, donat masuk dah. Oh, dia lain. Oh, dia ada something different kat sini. Oh, and kita boleh buat dia punya yang berdalah ni. Panggil apa? Oh, split screen kat sini pula. Tak, sebelum ni kat tengah-tengah. Yang ni sekarang ni aircon apa semua dekat tengah-tengah ni. Oh, ni different dia. The difference. Oh, you know what? The look here pun nampak very different. Tapi nampak lain tu. Oh, so this is the upgrade lah. Ada bahasa Melayu sampai kau cakap. Serius? Nah. Nanti kan dia ada bagi satu term yang kita mungkin tidak faham. Malay. Oh, dia ada Malay. Dah lama sangat. Tak ada lama sangat tapi sampai ke Krispy Kreme. Spend money on some donuts. Dulu dekat dia macam ada satu button kat tengah ni untuk kita baru kita masuk ke dalam. Sama. Everything else is the same lah. Oh, hi. Luffy. Oh, kat sini pun sama lah. Ni tak ada beza. That's cool. Oh, wow. Oh, nice. Experience. Oh, the split screen. Tapi tak banyak lah sebenarnya kita boleh split screen kalau ikutkan navigation dan Spotify. Literally that's it. Penting kita dah tak terkandas. Yang penting kita dah settle bahagian upgrade. Yang penting kita tak buat benda ni tengah-tengah jalan. Orang buat dekat traffic light, orang expect macam oh maybe tak lama sangat lah the upgrade. Tapi it is well sampai tahap kalau saya boleh lari nak ke Krispy Kreme tu pun consider macam it took a while lah. Thing is sebab bila sekali dia pop up macam tu, dia akan pop up. And kalau kita tak pay attention dengan apa yang dia tulis kat situ, mungkin kita akan main tekan saja. Juga case yang kata sekali upgrade tu tak boleh lah. Disconnect. Oh, dia disconnect. So Disconnect tu tak boleh start. Kena towing dia. So ada juga case yang disconnected. It's okay, that's why kita park dekat dengan BYD so that if anything happens, BYD sebelah kat situ saja. Smart. Now kita boleh go on about our day. Nothing to worry about. All this upgrade and berhenti tengah jalan. Hopefully benda tu jangan jadi kat kita. Amin.